Ramai dah sedar nilai duit makin jatuh. Tapi masih tunggu dividen ESB atau tabung haji setiap tahun. Kononnya okey lagi. Hakikatnya, dividen tu pun tak kejar inflasi. Jangan lupa follow dan save video ini untuk rujukan akan datang. Kalau dividen 4% setahun tapi inflasi 5%, maksudnya kuasa beli tetap susut. Nampak duit bertambah tapi nilainya makin hilang. Ramai golongan ini dah tahu benda ini tapi belum bertindak. Masih tunggu duit lebih baru nak mula simpan emas. Masalahnya masa takkan pernah sesuai. Emas bukan lawan kepada ESB dan tabung haji, tapi pelengkap. Satu simpanan untuk ibadah dan pulangan. Satu lagi lindungi nilai harta. Kalau kita tahu duit makin susut tapi masih tak bertindak, kita bukan rugi duit, kita rugi masa. Mentor saya selalu pesan, jangan tunggu dividen baru nak rasa untung. Mulakan lindungi nilai sekarang sebelum nilai tu hilang terus. Okey, baik tuan-tuan, yang mana berminat untuk simpan emas di Pabi Gold, boleh saja klik link di bio saya. Saya akan bantu anda sebaik mungkin. Ingat, berkos yang santai, tapi sampai jumpa anda di next video.